Woi, korang ada tak yang berminat nak berniaga burger macam Adam punya style woi? Okey woi, kalau korang berminat nak berniaga macam Dan punya style woi kan. Okey, korang boleh tengok woi, kita punya burger ni kita punya style macam fast food punya tau. Okey, kalau fast food ni kalau korang tengok dia macam burger A&W, Burger King, McDonald, KFC tu itu punya burger fast food lah. Jadi kita dekat Norano ni kita punya style pun macam burger fast food juga woi. Jadi kalau korang berminat nak berniaga burger macam Norano woi, Eden akan kongsikan semua dan punya resepi lagi. Lepas tu dan semua dan senarai supplier Dan pun Dan akan kongsikan. Lepas tu kalau korang nak set up kitchen yang macam Dan pun boleh wagi. Tak nak set up kitchen macam Dan pun boleh. Tak ada masalah wagi. Syarat dua ya wagi. Yang pertama, kau tak boleh guna Dan punya Naramo. Kau tak boleh guna Dan punya nama Norano tu. Yang kedua, kau tak boleh guna signature nama burger Norano wagi. Okey, yang lain semua bebas wagi. Kalau kau nak berniaga pakai jenama kau pun tak ada masalah. Sebab bebas wagi. Jadi kalau korang berminat, meh kau datang dulu, kau try dulu. Kau try makan dulu. Kau try tengok, kono tak kono. Kalau tak kono kau punya toka, tak payahlah kan. Tapi kalau kono wagi, cantik. Korang boleh ada peluang untuk menjadi Dan punya pesaing wagi. Nak tak wagi? Dia berniaga seorang-seorang ni boring lah wagi. Dan tak ada pesaing. Jadi dia nak mencipta pesaing ni wagi. Jadi dia nak bagi peluang kepada siapa yang nak berniaga burger yang sama macam Norano. Ini peluang korang. Jadi apa-apa pun korang datang dulu wagi. Lepas tu baru kita sembang tentang selanjutnya. Boleh tak wagi? Okey, kalau boleh wagi, datang dulu. Datang. Okey wagi ya.